dia bukan kau letak gap, tapi setiap benda semua ada batas. Betul. Dia bukan gap. Kau jangan letak gap. Kau letak batas je. So kau tak perlu, kalau orang tu dah melampaui daripada batas yang kau dah tetapkan, you have to do something lah. Sebab in the end of the day you have to secure. Betul. Bukan secure position, tapi secure supaya tak jadi benda tu jadi lebih rumit. Sebab tu risk control tu penting. Keamanan lah orang kata, supaya tak jadi lebih teruk. So in the end of the day, setiap benda semua ada risiko. Betul. Itu je. Berani tak berani je. Kau nak adab. Tapi the thing is, aku teringin nak jadi Menteri Kewangan lah. Serius lah? Aku dah Perdana Menteri, tapi aku tak rasa macam kalau aku jadi Perdana Menteri, aku nak jadi Menteri Kewangan, sebab macam tak adil pula. Kan? Tapi kalau kira kau keluar permohonan, kau yang luluskan nanti. Betul lah. Sebab aku tak nak. So bagi aku nak jadi Menteri Kewangan, sebab aku nak tengok ke mana sebenarnya duit selama ni pergi. Okay. Kau faham aku? So aku tengah bayangkan ni kan. Duit ni sebenarnya pergi macam mana Macam mana track record. Betul. Daripada previous kerajaan-kerajaan lama ni, macam mana dia membelanjakan hasil bumi, duit daripada hasil bumi, daripada cukai. Aku nak tahu betul saluran ni ke mana. Dan kenapa kita boleh defisit.